Keempat, Proton Satria Neo Chevrolet. Ia juga dikenali dengan nama Proton Satria Neo Gemilang. Jentera konsep ini mula dipamerkan kepada orang ramai pada tahun 2009 sehinggalah 2010. Satria Gemilang ini diambil asasnya daripada Satria Neo dan Proton wajar Challenger. Sebab itulah Proton Satria Gemilang ini bodinya agak panjang sedikit kalau kita lihat. Namun ianya menggunakan enjin asal daripada Satria Neo CPS 1.6 liter. Yang menariknya mengenai Proton Satria Gemilang ini, ianya dibina hasil kerjasama pelajar automotif UiTM dan Proton Design Studio. Sebenarnya jarang sangat orang tahu tentang kewujudan Proton Satria Gemilang ini. Kalau tak silap saya, cuma 2 kali saja ianya dipertonton kepada orang ramai, iaitu pada hari upacara kemerdekaan dan satu lagi di KL International Motor Show. Sampailah ke hari ini model prototype Satria Gemilang ini tidak lagi dipertonton.